Apabila Nurul Izzah bertanding, semua orang tahu bahawa itu mendapat restu daripada Presiden Parti yang juga Perdana Menteri. Bila restu Perdana Menteri untuk anak dia bertanding mencabar timbalan Presiden, isyaratnya itu cukup jelas bahawa Presiden Parti yang juga Perdana Menteri telah hilang keyakinan dengan saya sebagai timbalan Presiden yang juga Menteri Ekonomi. Jadi bila mesej itu jelas, dia akan diterjemahkan di dalam kerajaan bahawa Perdana Menteri telah hilang keyakinan dengan timbalannya di dalam parti yang juga Menteri Ekonomi. Dan bila pula kita tengok keputusan pemilihan, terutamanya keputusannya yang mana badan tanpa kepala dan yang kena potong kepala ini ialah semua yang dilihat rapat dengan saya. Dia memberi gambaran kepada kerajaan, penjawat awam, menteri-menteri lain, kementerian, bahawa sebenarnya saya dan juga pasukan saya telah ditolak oleh parti.